Tiga sebab utama kenapa harga second hand cepat jatuh. Ni lagi-lagi macam kereta Proton, kereta Nissan, even kereta Honda pun sekarang banyak kereta harga dah drop cepat. So ni tiga sebab utama. Okay, sebelum tu follow saya dulu guys. Ni akaun baru saya. Komen, repost juga kat kawan-kawan. Okay, so mari. Okay, yang pertama, itu adalah sebab rebate kereta baru terlampau tinggi. So bila kereta baru ada rebate yang besar, kereta second hand akan efek juga market value dia. Sebab apa? Harga korang dah beli dah murah, so second hand punya harga akan cepat jatuh juga. Yang kedua, harga spare part yang mahal. Okey, untuk kereta-kereta model baru, contoh macam X70, X50 dan model-model yang seangkatan yang baru keluar, semua harga barang dia adalah sangat-sangat tinggi. So, bila harga dia spare part mahal, harga second hand akan jatuh. Sebab apa? Yuska takut nak ambil harga tinggi. Kalau jadi apa-apa, Yuska kena tanggung benda yang besar. Yang ketiga, demand kereta tu kurang permintaan. So kalau barang tu kurang permintaan, tak ramai yang minta, so harga dia pun akan cepat jatuh. Okay, so kalau kau nak beli kereta baru tu, kena survey betul-betul demand second hand dia macam mana. So kalau korang tengah nak beli kereta baru, tak ada masalah, tapi tolong survey dulu. Market dia akan jatuh tak lepas 5-6 tahun nanti. Kalau jatuh banyak, sayang, takut kau rugi nanti. Nak jual pun susah. So kalau kau nak mencari kereta-kereta, nak jual kereta, nak trade in kereta, boleh contact dengan saya. Pergi kat profile, saya bagi harga terbaik untuk korang. Survey dulu harga, tak ada masalah. Okay, InsyaAllah dapatkan harga terbaik dengan saya. Jumpa saya dalam Wasabi. Okay, Assalamualaikum.